Alright, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan sekalian. Jadi alhamdulillah bersua kita dalam sesi webinar pada hari ini di bulan yang suci, bulan Ramadan, bersama dengan pihak kami Awan Tech Systems dan Berhad. So webinar ini adalah siri webinar monthly yang biasa kami buatlah kepada semua pengguna Google Workspace terutamanya lah. Dan before saya teruskan dengan sesi saya, kita buat cross check dahulu. Hopefully semua orang boleh mendengar suara saya dengan jelas. Boleh letak dekat dalam anda punya emoji tu. Right, nampak ramai dekat situ, alhamdulillah. Dan sekarang ni saya tengah cuba untuk saya cuba untuk present saya punya slide presentations. So hopefully anda semua boleh melihat slide presentation saya dengan jelas. Okay, nice. Right, so 26 Februari 2026 macam satu benda yang berulang bagi saya sebenarnya, because of tahun lepas 26 Februari 2025 pun saya buat webinar juga. Tapi yang tu dominate your day berkenaan dengan Google Workspace dan juga sebagainya. Something yang macam berulang kepada saya. But today tajuk yang diperkenalkan pada hari ini adalah Zero to Launch. Build your high octane pro Google site today. So daripada tajuk anda boleh nampak di mana hari ini kita akan mempelajari sesuatu yang agak lain ya, dari segi penggunaan Google Site. So mungkin ada setengah daripada kita pada hari ini yang dah pernah menggunakan Google Site dan mungkin ada yang belum lagi menggunakan Google Site. So insya-Allah hari ini saya akan kongsikan penggunaan Google Site kita lah, bagaimana kita nak membina Google Site kita. Google Site ni guna dia untuk apa dan juga sebagainya. Dan insyaAllah dalam 1 jam 15 minit ini anda akan bersama dengan saya Muhammad Fadil Izwandi bin Sulong, dan saya adalah IT Change Management. Bagi siapa-siapa yang pernah kenal dan berjumpa dengan saya, selamat kembali berjumpa lagi kita. Dan bagi yang belum lagi pernah mengenali saya sebelum ni, selamat perkenalan. Dan saya merupakan Certified HRD Corp Trainer. So kita mulakan dengan kita punya roadmap dahulu. Kita lihat dahulu apakah agenda yang akan kita tengok pada hari ini. Dan basically saya buat training, saya tak nak buat training just bercakap, tapi saya nak ada test, try and error daripada pihak anda semua. So saya mungkin akan tak sangat laju, tak sangat slow, tapi a bit macam nak bagi your peluang untuk try and error on your part, walaupun kita tak secara fizikal, tetapi talian hopefully anda boleh capture dan boleh follow saya punya pace pada hari ini lah. Okay, kita lihat dahulu kita punya agenda kita pada hari ini. So di agenda is, pertama sekali adalah kalau yang kenal saya tahulah macam mana saya berbahasa. Okay, the foundations and mindset shift. So dekat sini kita nak tengok the basic of the Google Site, dan juga kita nak shifting the mindsetting of the people about Google Site itu sendiri. Macam mana mindset kita terhadap Google Site itu, building the Google Site. Okay, and then seterusnya kita akan pergi ke deep dive playground, which is kita akan play around with the Google Site itself, which is kita akan ada beberapa challenge kat sini. Okay, challenge pertama adalah the visual identity. Kita akan tengok the visual, how kita nak design kita punya Google Site. Okay, and then seterusnya challenge yang kedua adalah the data bridge, which is kita nak
connect kita punya Google Site dengan data kita. Macam contoh kita nak showcase kita punya data secara live, okay, and then the interaction lab, apakah interaction tools yang kita boleh gunakan dalam kita punya Google Sites ini. Right, and then seterusnya selepas kita pergi kepada the deep dive playground, kita akan pergi kepada turbo charging with Gemini AI, di mana sekarang ini Google Workspace dikuasakan dengan Gemini jugalah, which is salah satu tools yang empowered by AI lah. Okay, di mana kita boleh menggunakan Gemini untuk kita develop ataupun kita build kita punya website ataupun Google Sites kita. And then the final polish dan juga launch, di mana macam mana kita nak benda yang kita nak kena polishkan balik, and then how kita nak launching ataupun nak publish kita punya Google Sites kita. And then the session will be end by supposedly by 11:30, tapi dekat sini saya letak pukul 12 lah. Right, so mungkin akan 11:30 or maybe maybe akan habis dalam pukul 12. It depends on your question, it depends on how fast saya try to conduct this training to you lah, or the webinar to you. Alright, okay, let's see what next. So what's next is the foundations and mind shift. Okay, so Google Site is not just a website, it's more than that. Okay, kalau sebelum ni kita fikir Google Site ni adalah tempat untuk kita membina website saja. Kalau ada company nak buat website, kita gunakan Google Site. Kalau kita ada organisation nak buat website, dan kita buat gunakan Google Site. Tapi ianya lebih daripada itu sebenarnya. Anda boleh gunakan Google Site ini untuk mencipta anda punya digital resume. Sekarang ni zaman teknologi, okay, kita boleh orang kata kalau dahulu kita hantar resume by paper, hantar by email, dalam tu ada attachment dengan kita punya resume, but then just now ramai juga orang dah buat dalam resume tersebut dia akan ada tulis kat situ link, which is that link boleh jump ataupun boleh melayari ke dalam dia punya digital resume, which is good lah for us sekarang ni. So dalam resume kita maybe just a high end punya explanation, tapi dalam link tu mungkin kita boleh letak more detail about ourselves kan. Kita nak sell kita punya diri kita, dan kita gunakan the digital resume. Alright, so and then seterusnya kita ada kita juga boleh mewujudkan tim Wikipedia, nak letakkan more information dekat dalam kita punya website kita, and then whoever everybody yang nak dapatkan more information dan layari kita punya website ataupun a client portal, contohnya VIP Bridge ke, ataupun kalau ada klien nak mengetahui berkenaan dengan kita punya organisation ataupun kita punya services, so kita boleh create kita punya website kita. The Project War Room, siapa-siapa dekat sini yang orang kata duduk dan bekerja dalam environment project kan, nak make sure that all the team members dekat dalam project tu align with the project, then kita create Google Site ataupun website dekat sini. So benda tu boleh membenarkan project team kita untuk layari kita punya website untuk tengok status dan what's to do next dan juga sebagainya. The Training Hub, okay, the Training Hub pun salah satu cara untuk kita salah satu benda yang kita boleh gunakan Google Site ni adalah kita boleh mewujudkan the Training Hub. Kalau contoh siapa-siapa yang ada dekat sini daripada Kementerian Pendidikan Malaysia, di mana kalau ada satu training website yang kita panggil sebagai aplikasi kemahiran digital for the student tu, yang itu kita memang build benda tu melalui Google Site juga. Okay, and then kita boleh buat the digital brochure juga. Macam contoh kita buat marketing menggunakan menggunakan Google Site, dan kita boleh create kita punya Google Site. So basically kalau dekat sini kan, bila kita tengok nak create Google Site ni, kalau dahulu kala kan, bila nak create Google Site ni,
memang susah lah orang nak cakap, betul tak? Sebab kita perlukan satu skill yang agak kompleks untuk kita buat website kita. Contohnya kena tahu how to create coding dan juga sebagainya. Macam mana kita nak buat interaction button dekat dalam tu kan. Benda tu memerlukan satu knowledge yang agak tinggi untuk create benda tu. But then just now, hari ini dengan menggunakan Google Sites ni, anda boleh mewujudkan website anda sendiri hanya menggunakan template yang dah disediakan dekat dalam Google Site itu sendiri. So even though kalau kita ni orang kata beginner, baru nak berjinak-jinak nak create website apa semua tu, anda boleh gunakan this Google Site ni untuk develop kita punya website. Even me myself pun tak tahu macam mana nak mewujudkan coding dan juga sebagainya. Tapi with this tool dalam Google Workspace ni, which is Google Site ni, memampukan saya untuk create create Google Site. For example, kalau saya boleh tengok kat sini, this is my resume. Actually, saya boleh create the resume from my Google Site sebenarnya. Di sini. Right. Nampak? This is the resume yang saya sendiri buat. Try and error hari tu, and then akhirnya saya boleh create sendiri. Nampak? This is the resume yang saya boleh buat. Macam mana benda ni boleh jadi macam ni? Nanti kita belajar dari melalui sesi 1 jam 15 minit ni, 1.5 ni. Nampak? Ini experience of work saya letak. Saya try buat resume ni, dan this resume saya cuba untuk attach kat dalam physical resume saya. And then kita letak kita punya skills dekat sini kan. Itu yang saya cakap tadi. Google Site ni bukannya nak create website for organization or company, but it's worth it for ourselves. Sangat beruntung kalau kita tahu macam mana nak buat benda. But this one still masih separuh masak lagi. Sedikit lagi saya nak buat, and then dah boleh pakai dah. So kalau tengok dekat sini pula, ini contoh website contoh website lain yang saya boleh buat. This one pun our team yang buat, if I'm not mistaken. Okay, this is a website for my team, which is change management. Still on progress juga dekat sini. Nampak dekat situ. So kita boleh create something lah dan juga sebagainya. Alright, so back to our business. Okay, so kalau kita lihat dekat sini, ini adalah mind setting kita lah. Kita dah change kita punya mind setting. Jangan terlalu fikir this website adalah untuk kerja sahaja, but then untuk ourselves pun boleh juga. Okay, next saya nak cross check dahulu, cross check lagi. Okay, before we start the engines of our plane sekarang ni, I want to know who is my passenger in my cockpit sekarang ni. Okay, boleh tak kalau saya nak anda scan QR code dekat sini, sebab saya nak tahu ramai mana yang pernah menggunakan Google Site, yang tak pernah menggunakan Google Site. Kalau yang tak pernah, never use Google Site before, ataupun use it once or twice but need more speed. Macam contoh just biasa-biasa je nak pakai sekali dua hari tu kan, tapi ada yang setengah jalan, ada yang stop dekat situ saja. Ataupun mungkin ada yang pro sekarang ni, build many site, okay? Dan sekarang ni dia nak tengok berkenaan dengan AI punya ni. Boleh tak tolong saya untuk kita lihat berapa ramai yang yang dah pernah menggunakan Google Site. Nampak kat situ. So nampak kat sini. Masih lagi saya bagi masa dekat anda. Okay, let's bagi masa lagi dekat anda. Saya bagi masa dalam 30 saat daripada sekarang untuk anda menjawab benda ni. Okay. Berapa ramai yang tak pernah lagi menggunakan, yang setengah-setengah, okay, yang dah banyak, okay. Kalau kita tengok kat situ yang dah banyak kali menggunakan tu baru sedikit kan, baru 3 orang. Siapa yang 3 orang tu angkat tangan, okay, boleh tolong saya hari ni jadi facilitator. Kan, okay, alright.
Okay, siapa lagi? Banyak, ramai kita hari ni sebenarnya. Kita hari ni ada seramai 127 orang. Tapi jumlah yang menjawab ni berapa orang ni? Okay. Saya nak lagi. Okay. 10 second. Alright, sekejap ya. Okay, let me refresh first. Okay. Okay, jom kita tengok. Yang tak pernah guna Google Site 37 orang. Ui, ramai. Okay. So meaning that yang ramai hadir pada hari ini ramai yang beginner juga. Okay, tak apa. Okay, kita start from zero tadi kan, kata from zero. Lepas tu nanti kita terus launch. Right. Okay. Okay. Oh, it's okay. Tak apa. Tak apa Cik Ahmad. Okay. Sebab Cik Ahmad pernah pakai ke? Cik Ahmad Baidrul. Okay. Use it once or twice. Okay. 33 orang. Yang build many site ni ada 16 orang. Yang 16 orang ni boleh tak bagi tahu dekat dalam chat box tu berapa banyak dah site yang anda pernah buat? Selebihnya pernah belajar tapi lupa. But then that's why kita masuk dalam training ni kan, TS Sahbudin, because kita nak refresh balik, buat refreshment. Okay. Alright, so so kita nampak kat sini, ini adalah orang-orang yang berada dalam cockpit kita pada hari ini. Siapa-siapa yang duduk sebelahan tu boleh tolong kawan-kawan yang sebelah. Right. Okay. So thank you very much for your contribution. Okay. Okay, let's see apa lagi yang kita lihat seterusnya. Okay, seterusnya, let's start build our Google site. Okay, so untuk kita build our Google site dekat sini sebenarnya ada 3 option cara yang kita boleh gunakan kalau kita nak buat Google site. Yang pentingnya di dalam lingkungan Google Workspace lah. Okay, so yang pertamanya, option yang pertama adalah the direct route. The direct route anda boleh simply visit to Gemini pula, silap dekat situ. Simply visit to site.google.com in your new tab lah. Okay, your site, silap dekat situ, maafkan saya. Ataupun option yang kedua, very senang nak cari. Kalau anda jumpa the waffle button dekat dalam account anda tu, which is nama dia adalah Google Apps button. So klik dekat situ, dalam tu ada satu ikon nama dia Sites dekat situ. Ataupun option yang ketiga, anda boleh menggunakan anda boleh masuk ke dalam Google Drive, and then ada new button dekat dalam tu dan klik pada more dan juga pergi kepada Google Sites. Okay, so bagi saya lebih gemar menggunakan option yang ketiga. Sebabnya kenapa? Because kalau saya menggunakan option yang ketiga, saya boleh create satu folder dekat dalam Google Drive saya. So bila saya create satu folder dalam Google Drive saya, all the resources saya akan dump into that folder, dan that resources akan link kepada kita punya Google Sites. So bila kita nak buat updates dan juga sebagainya, everything kita just pergi ke dalam folder tersebut. Okay, contoh saya bagi. Okay, contoh saya bagi dekat sini, saya padam dulu lah. Okay. Saya pergi dekat sini. Kalau contoh saya pergi kepada site.google, .google.com, saya klik dekat sini, dia akan terus pergi dekat dalam kita punya website macam ni lah. Dalam website macam ni lah, nanti kita akan pilih lah dekat sini kan. Dia akan pilih blank site or event, help center, project, team dan juga portal. Okay, itu kalau kita pilih site.google.com tadi, yang ni, right? https://site.google.com. Okay, ataupun anda gunakan second option tadi, which is kita ada waffle button dekat atas ni, nampak waffle button dekat sini, ataupun orang cakap 9 dot dekat situ. Itulah saya cakap, kalau bahasa kampung dia 9 dot ataupun 9 titik. Tapi kalau bahasa dia yang terletak dekat dalam kad perkenalan dia, Google Apps. Alright, so just click on this button and then kita scroll dekat bawah, and then kita pergi dekat bahagian site dekat sini. Nampak tak ada site dekat sini? Sites. Just click on these sites and then anda akan masuk dekat ruangan yang sama seperti tadi lah.
site sama seperti ini. Right? So bila anda klik blank site dekat sini, okay, so your website akan disimpan dekat dalam ruangan tadi je lah. Okay, dalam ruangan tadi je. Okay, itu yang pertama, yang option yang kedua. Okay, kita tengok option yang ketiga, which is saya cakap saya lebih suka menggunakan option yang ketiga because kita akan kita akan create folder baru dekat dalam kita punya Google Drive. Okay, contohnya saya pergi dekat Google Drive terlebih dahulu. Pergi dekat dalam Google Drive. Okay, and then dekat sini saya akan pergi kepada My Drive dekat sini. Okay, My Drive. And then this is how saya try untuk buat benda lah ni, dan saya nak ajar anda untuk very well manage your Google Drive. So then bila anda nak buat updates, anda boleh senang nak cari dokumen anda. Okay, maybe kita kena buat new new folder terlebih dahulu. Contohnya kita nak buat new folder kat sini. Okay, new folder. Okay, saya akan letak kat sini my profile website. Contoh, okay? Contoh, okay? Test. Takut nanti saya confuse dengan yang lain. Alright, and then saya klik pada butang create dekat sini. So of course lah kita akan wujud satu satu folder yang baru dekat sini, nampak And then bila saya klik dekat sini, okay, so sekarang kita berada dekat dalam folder my profile website test tadi, which is dekat dalam ni kosong. So all the resources yang kita nak masukkan dekat dalam website kita tadi tu, kita letak je kat dalam ni, kan? So then senang kita nak attach dan juga sebagainya. Okay, contoh saya nak buka website saya nak buka Google site saya klik pada new dekat sini, and then kita pergi dekat more, and then kita pergi dekat Google Sites. Alright, so sekarang kita dah ada Google Site kita sendiri dekat sini. Alright, so dekat sini adalah paparan utama untuk website kita ataupun Google Site kita. Dan of course lah dekat dalam kita punya folder tadi dah wujud satu folder baru yang menunjukkan kita punya Google Site yang kita dah create sebentar tadi. Right? Okay, nampak kat sini. Okay, dia tangan pun pusing-pusing lagi tu. Nanti nampaklah tu, right? Okay, so kita rename dahulu my profile website test. Alright. Okay, so kita dah wujudkan kita punya website kita. Alhamdulillah. Ini cara anda nak mewujudkan. Siapa yang pilihan yang pertama tadi tu yang never buka website ni, inilah cara anda nak buka anda punya website ataupun Google Sites anda. Dah ada dekat sini, right? Okay, bila kita rename, dia akan berada dekat sini juga, dan anda boleh letak logo dan letak something title dekat sini lah, up to you. Alright? Okay. Nampak? Dah wujud. So nanti kita masukkan resources kita, nak letak Google Docs ke, nak letak Google apa ke, anything yang related to kita punya website ataupun Google Site kita masukkan ke dalam folder ini. Alright. Okay, so itu adalah kita punya how kita nak start to build the website kita ataupun Google Site kita. Okay, next kita tengok, kita dah wujud, kita pergi kepada next. Kita akan pergi kepada Deep Dive Playground, which is yang ini saya punya introduction for this one is the visual identity. Kita nak tunjukkan identity of visual, nak visualize kan kita punya data dan kita punya maklumat dalam kita punya website. So dekat sini saya akan tunjukkan master, the big four plus content block for the pro level layout. Macam pro level terus kan, tapi sebenarnya untuk beginner memang this one adalah benda yang anda perlu tahu how nak masukkan content dekat dalam. Okay, yang pertamanya adalah text box. Kalau kita nak masukkan narration, explanation, kita boleh gunakan text box. Okay, kalau anda nak masukkan image, then anda boleh gunakan image. Nanti dia akan relate kepada kita punya Google Drive. So dalam Google Drive folder yang kita dah create tadi tu, masukkan image kat dalam tu, kita attach image kita daripada situ. Okay, and then seterusnya embed dekat sini. Embed ni very interesting to use.
Embed ni very interesting to use. Okay, you can use embed code tab to insert anything from the internet. Ataupun siapa-siapa yang dekat sini yang tahu macam mana nak baca coding, anda boleh create coding anda, put it into the embed button, nanti dia akan ikut the identity, the visual tu akan mengikut apa yang anda create dekat dalam code tu. Maksudnya anda create something daripada code tu dan masukkan dekat dalam embed. But then for the beginner ataupun orang-orang yang tak tahu macam mana nak gunakan code, tak tahu macam mana nak buat code, tak tahu macam mana nak mengarang code tu, jangan risau. Nanti saya ajar macam mana nak generate code ataupun coding, macam mana nak generate coding dan put that coding into the Google site, and then nak nampakkan Google site itu nampak cantik. Itu best. Okay, nanti saya akan tunjukkan kepada anda. And then yang seterusnya adalah Drive. Okay, pull all the document from your Google Drive. Macam contoh tadi kita dah create document folder dekat dalam Google Drive kita, put the document kat dalam tu, nanti kita attach dekat dalam Google Drive kat sini. Dan plus dengan content block. Content block ini digunakan untuk template. Kita tak tahu macam mana nak letak gambar dekat atas, gambar dekat sini, gambar kat bawah. So kita perlukan content block ini untuk template tersebut. Okay, so kita gunakan template dan kita masuk information. That's all. Right. Okay, so let's go. Kita pergi kepada apa yang saya cakap tadi. Alright. Kita pergi kepada Okay, kita pergi kepada sini Okay, cuba anda pergi lihat dekat sebelah kanan ni. Dekat sini kita ada insert, pages, theme. Okay, so dekat bahagian insert ni terkandung 4 perkara yang saya explain tadi, which is text box, image, embed dan juga drive. Okay, text box, embed, image dan juga drive. Dan plus dengan content block. Yang saya cakap ada template. This is the template. If you use this template, then anda tak perlu risau macam mana nak designkan anda punya Google site. Just click on this template dan dia akan terus masuk dekat dalam kita punya ni. And then dalam content block sini kita akan ada beberapa perkara seperti collapsible group, table of content, image carousel, okay, button, divider, spacer, social link, nak linkkan kita punya Facebook, IG, placeholder, and then cloud search dan juga sebagainya, nak link kita punya YouTube, calendar, Google Maps, and also as well kita punya Google tools, Google Doc kita, for example macam Doc, slide sheet and form. And also just now kita dah boleh attach chart yang kita dah create dekat dalam Google Sheet. Itu yang saya cakap tadi, tu challenge kita yang kedua, yang bridge tu, bridge of data tu. Okay, jembatan kepada data kita dekat sini. Benda ni berlaku dekat sini. Okay, so very simple. Just click on the items yang anda nak gunakan. For example, saya click on this one, and then dia dah masuk terus dekat situ. And then this one kita boleh masukkan gambar, upload gambar kat sini, select the image, okay, from Drive, YouTube dan juga sebagainya. Ataupun and then dekat sebelah ni kita boleh masukkan the content kita. Okay, kalau anda rasa macam nak tambah lagi the more information, click another template yang lain kat sini. Okay, so this is the template yang anda boleh guna pakai. Okay, okay. Alright, okay. In terms of the security dekat sini, bila kita publish kita punya kita punya website kita ini,
kita kena tahu data kita tu apa jenis dia. Adakah dia adakah data kita tu digunakan untuk internal ataupun adakah data kita tu adalah untuk public. Okay, which is dalam publish punya button kita boleh manage kita punya publishing, sama ada kita nak publish secara public, which is general, everybody can access ataupun boleh melayari kita punya website, ataupun kalau contoh anda nak buat website just specifically for your team sahaja, then anda boleh specific to your team sahaja. So dari segi publish itu sendiri kita ada beberapa peringkat untuk kita publish that one lah. Okay, dari segi ensure data and information, kalau nak kena hack tu yang tu kita kena refer kepada security jugalah, nanti saya tengok balik. Okay, right. Okay, so kalau contoh kita nak tengok the text box dekat sini ya. Contohnya kita nak tengok the text box. Wait a minute. Kawan. Ya saya. Okay, kalau dah macam content blocks ni, kalau kita nak ubah content block ni boleh ke tuan? Macam content block yang kita dah buat 2 content block, yang nombor 2 tu kita nak naik ke nombor 1, macam ni betul? Okay, macam ni ke? Macam contoh yang satu dekat atas, satu dekat bawah ni, macam tu? Ya, betul. Dan tiba-tiba kita nak ubah satu naik ke atas, satu kat bawah, boleh? Ya, betul. Nampak tak ni button dekat sebelah kiri ni? This one kan? Kita drop, drag dia ke bawah. Okay, maklum. Right, so dekat sini dekat sini ada section of color juga kalau contoh nak letak color. Okay, tapi color dia very color dia tidak banyak lah, ada 3 color saja. Or else anda boleh letakkan image dekat sini, upload if you have your team untuk design the image, and then anda boleh upload image dekat dalamnya and put it into this one, and then dia akan nampak ada image dekat sini lah. Okay, kalau nak duplicatekan this section, anda boleh gunakan this one lah, duplicate section. Okay, macam ni contoh duplicate section, and then this one is button untuk kita delete this section. Alright. Okay, ini adalah tempat untuk kita manage jugalah kita punya arrangement dalam kita punya Google site kita. Alright. Okay, this one is untuk text box. This one is untuk text box kita. Okay. Contohnya text box kita nak letak something information. Just click on this text box dan ada satu ruangan untuk kita memasukkan text box. Contohnya this is my resume for your refer. Okay, contoh, and then ada bla 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 bla. Contohnya macam itulah. Okay, so kalau contoh anda ada banyak lagi information dekat sini, dan anda boleh masukkanlah more content dekat dalam ni. It's up to you. Okay, kalau anda ada maklumat dan masukkan sahaja dekat dalam tu. Alright. Kalau kita nak masukkan image, just click on this image. Kalau kita klik pada butang upload, kita akan ambil gambar daripada kita punya local disk dekat dalam komputer kita. For example, macam contoh saya nak masuk this one, the screenshot dekat sini. Okay, and then saya klik pada open, dan dia akan masuklah gambar ada dekat situ. Okay, and then this gambar kita boleh adjust, bagi panjang, okay, nak bagi besar. Okay, right. Okay, so seperti itulah. So kalau kita tengok kat sini, kita nak adjust benda lah ni, dia ada ada garisan yang akan membantu kita untuk menyusun atur kita punya gambar dan juga kita punya content dekat dalam tu. Just use that garisan untuk make sure that nak center ke, nak ke tepi sikit ke, nak ke kanan sikit ke, nak serong ke. Serong tak boleh lah. Okay, kat sini je. Okay, so this is how kita masukkan the image dekat dalam ni. Okay, and then kita ada butang embed dekat sini. Kalau anda klik pada butang embed dekat sini, if you click on this embed button, kita boleh masukkan URL. If in case anda nak masukkan some URL daripada internet, you can put the URL kat dalam ni. Ataupun kalau contoh orang-orang yang pandai mencipta coding, anda boleh embed code kat sini dan masukkan coding anda kat dalam ni.
So bila dah masuk kat dalam ni, bila kita pergi next, then nanti dia akan wujud lah. Okay, tapi yang tu nanti kita tunjuk macam mana kita nak masukkan kod kita dekat situ. Alright, nanti kita nak tengok macam mana kita nak masukkan kod. Okay, alright, and then kalau contoh anda nak masukkan drive dekat sini, so just click on this drive. For example, saya nak masukkan satu apa nama tu, satu slide dekat dalam ni, and then saya click on this slide. Okay, and then saya click on insert, and then the slide akan wujud dekat bahagian bawah. Okay, and then okay, this one is kinds of the security jugalah. Kalau contoh kita nak slide kita ni very apa nama tu, tak nak orang ada permission dekat situ, dan anda boleh tentukan dekat sini anything lah yang related to the document yang kita attach dekat dalam kita punya website. Dia akan tanya kat sini, people will access to the site won't have access to this file, but then kita boleh allow diorang lah, sama ada nak view sahaja. Kalau view means that diorang boleh klik, tengok, baca sahaja. Kalau commenter means that diorang boleh buka, and then diorang boleh buat komen dekat dalam kita punya ni. Kalau dalam project punya website MacB, benda ni approachable lah, boleh digunakan. Sama juga dengan editor, which is kita boleh benarkan orang untuk edit kita punya slide kita or dokumen kita dekat sini. Tapi kalau contoh public punya website, I think cukup sekadar kalau kita bagi permission access kepada diorang untuk view saja, and then just click on this button share, and then bila dia pergi dekat sini, then orang boleh baca dan buka kita punya kita punya slide lah dekat sini. Alright, so seperti juga macam tadi ataupun kita letak kat sini. Okay, saya cuba masukkan text box dekat dalam ni. Saya klik on this text box, dan text box dia akan berada dekat bahagian bawah. But then sebenarnya kita nak buat macam content block macam ni kan, tapi this is kita tak klik pada content block, tapi kita just masukkan gambar saja. But then kita nak buat explanation on this slide. So dekat dia, bila kita klik text box, dia akan keluar dekat bahagian bawah. Okay, so sebenarnya just click on this one. Okay, cuba kita drag kat sini. Okay, dekat sini kan, kita drag, kita letak kat atas ni. So dia akan duduk dekat bahagian atas. So penggunaan Google Site ini sebenarnya dia, kalau anda tahu macam mana drag and drop, then senanglah nak pakai. Contohnya kat sini, ini adalah slide pembentangan daripada kumpulan code bandit. Okay, so dekat sini. Right. Kalau rasa tak nak letak kat dekat kanan ni, anda boleh turunkan balik dekat bahagian bawah lah. Okay, turunkan balik dekat bahagian bawah. So dia akan jadi macam text box yang berada dekat next phase yang lain lah. Okay, kalau contoh anda nak letak dekat bahagian atas, just drag dekat bahagian atas kan. So itu adalah cara nak senang nak ubah dia lah. Okay, mungkin tadi ramai yang tanya, mungkin tadi ramai yang tak perasan macam mana saya nak drag dia pergi kat sebelah kanan ni. Kalau kita hover kita punya cursor kita dekat sini adalah untuk arrange dia atas ke bawah. Tapi kalau anda nak masukkan this content ke dalam ke sebelah kanan, letakkan dekat sini, nampak dia punya kita punya anak panah tu dah berubah kan. So then click and then letak je kat sebelah kanan ni. Okay, boleh tukar teks dia, tulisan dia, sizing dia, bold, italic, underline ataupun color of the font dia, ataupun anda nak attach some attachment link dekat sini, or else nak letakkan emoji dan juga sebagainya, anda boleh letak dekat dalam ni. Alright, so this is macam mana kita nak masukkan kita punya content dekat sini. Alright, so next, kalau kita tengok dekat sini collapsible group, saya akan explain sebentar nanti saya akan tunjukkan dekat anda macam mana nak gunakan collapsible groups. Alright, and then image carousel pun saya akan tunjukkan selepas ini. Image carousel ni macam mana, nanti kita tengok macam mana kita nak gunakan button
Okay, button. And then divider pun sometimes ada orang suka letak divider. For example, divider ni dia nak dalam satu page of site, kadang-kadang dia nak differentiate between konten nombor 1 dan konten nombor 2. Kalau konten nombor 1 berkenaan dengan pengenalan, konten nombor 2 dia nak letak berkenaan dengan huraian, dan dia akan gunakan divider. Contoh saya letakkan divider kat sini. Saya klik divider. So divider ni adalah garis lurus sahaja. Okay, dia berada dekat bahagian bawah. Tapi kalau contoh anda nak letak di sebelum daripada ni, anda boleh alihkan. So divider berada dekat atas. Alright. Okay. So sekarang ni saya dah tunjukkan beberapa contoh dekat dalam kita punya website dekat sini. But then macam mana kita nak lihat rupa bentuk website kita ni bila kita dah publish nanti? Tapi saya tak nak publish dulu, tapi saya nak tengok dia punya appearance bila kita dah publish. So macam mana kita nak tengok dia? Okay, so itu kita boleh tengok dekat bahagian atas ni. Nampak tak? Preview. Preview. Jumpa tak preview? Siapa tak jumpa preview? Bagi tahu saya. Okay, preview. Okay, right. So bila saya klik pada butang preview, so dia akan buka satu page preview kita lah. So this is the preview. Okay, nampak dekat sini, you are viewing an unpublished versions of these sites. Okay, kalau dia dah publish, dia tak akan keluar lah this information, right? So this is the preview dekat sini. Okay, nampak tak? Ini adalah rupa bentuk kita punya website bila kita dah publish nanti. Dan kalau kita lihat dekat bahagian bawah ini, dekat sini kita boleh tengok, kita boleh buat preview menggunakan large screen, ataupun kalau contoh ada kita punya pelawat yang masuk dalam website kita menggunakan tablet, dan dia boleh klik dekat sini kan. So this is dia punya preview kalau dia dalam bentuk tab. Okay, and then kalau contoh orang tu menggunakan phone pula, okay, orang sekarang ni dia ke mana sahaja dia akan search. Sometimes dia gunakan tab, dia gunakan phone. Yang paling light sekali memang dia gunakan phone. So this is the preview kalau contoh dia menggunakan phone. So if in case benda ni kita nampak macam alamak guna dekat phone macam ada something kenalah, then kita boleh back kepada kita punya editable versions of kita punya Google site, and then kita boleh edit balik, and then kita boleh preview balik. That is the thing how kita nak manage kita punya Google sites lah. Alright. Okay, this one is report the problem if in case ada problem lah. Okay, report the problem, dia akan hantar that problem to the Google, right? And then click X button dekat sini nak kembali kepada kita punya editable Google site tadi. Alright, so kita dah berbalik kepada Google site. Okay, right. Okay, saya move kepada pages, which is insert. Dekat sini tadi saya dah tunjukkan, dan ada beberapa perkara yang kat bahagian bawah ni kita akan explain on the challenge nombor 3 kalau tak silap saya. Challenge nombor 3 kita akan sentuh beberapa perkara yang ada dekat sini lah. Alright. Okay. Yang ni text box, okay. Check. Boleh buat text box. Okay. Penggunaan Gemini boleh membantu kita untuk menjana idea kalau kita ada kekurangan idea untuk membuat explanation. So use your Gemini, explain what you want to explain in your Google site. Bila Gemini dah keluarkan the narration, and then you copy that narration and put it into the text box. Then kita dah dapat, macam contoh tadi saya tak tahu nak letak apa, this is my resume for the and you can refer ... blah blah blah. Saya tak tahu nak letak apa, but then you can use the Gemini, and then you bagi tahu je apa yang you nak masukkan dekat dalam your narration dekat sini, then nanti Gemini akan tolong kan. Okay, but then need human touch. Jangan rely 100% on the Gemini. Baca balik the information, takut dia tak relate dengan kita. For example, orang tu nak buat resume,
And then dia letak dekat dalam Gemini try to bagi explanation apa semua tu, and then bila kita just copy and paste, and then that resume is not too related to us, then nanti dia akan backfire to us. Okay, so kena ada human touch juga dekat situ. Okay, image check boleh, saya just ambil je image dekat sini tadi. Kalau saya tanya boleh ke tak boleh, nanti boleh gunakan tu. Okay, thank you Cik Asman. Okay, Puan Norzi. Okay, and then embed tak boleh lagi kan, sebab saya tak tunjuk lagi. Nanti saya akan tunjuk embed, macam mana nak gunakan embed. And then drive. Okay, drive ni kita boleh gunalah macam ni tadi, kita boleh attach dekat sini. Right. Okay, now bonus tak ada dekat dalam slide saya, which is saya nak tunjukkan pages dan juga themes. Okay, pages, kita nak buat pages. Kalau kita buka website orang, ada yang page 1, page 2, page 3, ada home page, ada utama, ada pengenalan, about me, ada semua tu kan. Kat mana nak manage benda tu? Benda tu boleh di manage dekat dalam pages. Cuba anda klik pages dekat sini. Okay, pages. Okay, so pages, dia akan start dengan home, which is our first page ini adalah dipanggil sebagai home. So anda boleh letak kat sini, home kat sini, ataupun anda boleh letak laman utama. Right. Kalau anda letak laman utama kat sini, ini pun anda boleh tukarkan laman utama. Okay, so itu adalah pages, itu adalah page yang pertama. Okay, laman utama. Kalau anda nak buat page yang seterusnya, dekat mana kita nak tambah another page? Okay, lihat dekat bahagian bawah. Dekat bahagian bawah ada butang ataupun ada ikon tambah dekat bahagian. Click on this button. Kalau anda klik, dia akan terus keluarlah nama page kita apa. Contohnya page yang pertama ni saya nak meletakkan berkenaan dengan perkhidmatan ditawarkan. Contohlah. Okey, ataupun letak dia lah perkhidmatan. Okey, done. Okay, saya klik done, dia akan berada dekat perkhidmatan kat sini. So kalau kita lihat dekat sini, laman utama, perkhidmatan. Laman utama, perkhidmatan. Nampak tak? Kita dah buat page yang seterusnya. For the beginner, this is how kita nak manage the pages. Yang jawab never tadi tu, this is how kita nak tambah page dia. Senang kan? Dia dah ada dia punya template dekat situ. Okay, and then seterusnya kita nak letak kalau kita klik tadi dia akan teruslah. Tapi kalau contoh anda just hover your mouse dekat sini, dia akan ada pages yang mana kita boleh letak new link ataupun that pages. Bila kita klik that pages, dia akan pergi kepada link ataupun pautan yang lain, ataupun kita nak full embed the code, ataupun kita nak buat new section lah. Biasanya new section lah. Right. Contohnya seterusnya saya tambah lagi. Okay, saya letak kat sini, hubungi saya, hubungi kami. Contoh. Right. Okay. So dekat sini nampak, okay, kat sini pun kita boleh alihkan. Nampak tak? Just gunakan drag and drop saja. Nampak? Hubungi kami, biasanya hubungi kami kita letak kat hujung kan, kat bawah sekali kan, dan kita letak bawah sekali. So nampak? Okay. So itu cara dia kalau kita nak susun balik benda lah tu. So sekarang ni laman utama, perkhidmatan dan hubungi kami. So dah dapat 3 page dekat situ. Right. Okay. So 3 page. Lepas tu ada soalan. Mesti ada yang siapa-siapa yang tanya soalan yang sama. Kalau ada siapa-siapa yang tanya soalan yang sama, letak dekat dalam chat box tu, dalam chatting dekat dalam dalam kita punya Google Meet tu, cakap ya soalan sama. Okey. Soalan dia berbunyi begini. Boleh tak kalau saya nak buat sub pages dekat dalam tu? Ada tak siapa-siapa yang tanya soalan ni? Cuba bagi tahu dekat dalam chat box tu. Macam mana nak buat sub pages? Okey, boleh, tak jadi masalah. Okey, senang je. Just klik dekat sini. Contohnya, saya nak letak perkhidmatan 1. Contohlah perkhidmatan 1. Saya klik done dekat sini.
Okay, dia akan buka page yang baru kan, dia tak buka page yang sub page. Tapi kalau contoh anda tekan, okay, anda tekan dekat sini. Okay, tekan dekat sini, anda pergi dekat sini, nampak tak? Ada tak nampak perbezaan garis berwarna biru tu? Okay, kalau anda letak garis berwarna biru, dia akan berada di selepas perkhidmatan 1. Dia akan laman utama, perkhidmatan 1, hubungi kami. Tetapi kalau anda buat macam ni, okay, macam ni, berada dalam box, bukan garisan bukan garisan, tetapi berada dalam box. Okay, dia akan jadi sub pages dekat situ. Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? So itu adalah cara anda nak manage benda tu. Okay, saya nak tambah lagi perkhidmatan kedua. Okay, right. Nampak? Dia dekat sini. Okay. Contoh, perkhidmatan 3. Okay, dia berada dekat sini kan? Saya klik, dan then saya alihkan dekat sini. Dekat sini. Okay. So kalau dia berada kat sini, mungkin saya boleh alih ke sini. Di dalam sub pages dia ni, kita pun boleh dragkan dia. Tapi macam tadilah, kalau letak dekat dalam box, dia akan jadi sub page. sub page. Tapi kalau letak macam ni, di bawah garisan ni, so dia berada dekat dia berada dekat dalam page yang seterusnya. Tapi kalau nak dalam kelompok yang sama, contohnya seperti ini, okay, nampak dekat sini ada garisan menegak kan? Dia akan berada dekat dalam tu. So, apa kata kalau kita tengok page kita ni, kita nak preview. Seronok kan? Saya pun seronok juga ni nak tengok macam mana rupa bentuk dia kalau kita preview dia. Okay, laman utama kita dah wujud dekat sini. Okay, perkhidmatan dekat sini. Okay, ini adalah perkhidmatan. Okay, and then perkhidmatan 1 page lain. Perkhidmatan 2 page lain. Perkhidmatan 3 page lain. Kan? So dia dah nampak dekat situ. Alright. Sekejap Sekejap silap. Ini kalau kita nak apa nama tu? Nak manage lah. Maafkan saya tertekan tadi. Saya nak tengok properties tu. Okay, so selesai. So itu adalah cara anda nak manage manage kita punya pages kita. Okay, so selesai dah pages kita. So setakat sekarang ni, boleh tak tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Alhamdulillah. Alright. Then kita pergi kepada yang ketiga. Yang ketiganya apa? Yang ketiganya adalah berkenaan dengan Teams. Contohlah kan, macam tadi saya cakap, bila kita nak pergi dekat laman utama tadi kan, pergi laman utama tadi, and then kalau kita tengok kat sini, kita ada butang section color and then kita boleh letak image dekat situ kan. Okay, and then kalau kita ada team yang boleh generate image dan juga sebagainya, okay, senanglah, boleh masukkan gambar dan juga sebagainya sebagai background kan. Tetapi kalau contoh kita ni orang-orang biasa yang tak tahu macam mana nak buat nak design, kita diberi kemudahan di mana kita ada tema-tema yang boleh kita pilih dekat sini. For example, tapi tak banyaklah tema yang ada kat sini. So this is the tema yang kita boleh pakai. Right, contohnya macam ini dan juga sebagainya lah. So ini adalah tema-tema yang kita boleh pakai dekat sini. Okay. Right. Right. Okay, so selesai.
So seterusnya seterusnya kita pergi kepada kita punya ni. Alright, so kita tengok kat sini sub page pun sama ya. Sama, kena drag, betul. Kalau nak buat sub page tu dia sama je. Oh, Cik Om, thank you Cik Om. Itu soal I thought that one is the question tadi Cik Om. Rupanya jawapan. Okay, thank you Cik Om. Okay, can we have different themes for each pages? Tak boleh. Kalau nak buat different pages tu, dia kena sendiri punya tukar yang background kat belakang tadi tu menggunakan this one lah. Okay, section color tadi. Tak ada template yang dah siap kita just edit ke? Template yang template dia macam ni je lah. Okay, template yang sedia ada dekat sini, which is this template macam ni kita boleh edit sendiri juga sebenarnya, tapi dia punya base, dia punya identity template tu masih ada lah, unless kalau anda boleh mengorak mengorak cara lain dan ataupun anda boleh drag and drop these boxes and then dia akan nampak berbeza daripada yang lain lah. Okay, right, or else maybe kalau Cik Om ada dekat sini, mungkin ada beberapa soalan dekat sini Cik Om kata macam boleh diguna pakai, Cik Om boleh jawab. Alright, okay. Alright, so kita back kepada kita punya kita punya slide kita, which is this one is the deep dive playground kita yang pertama, yang challenge kita yang pertama is the visual identity. Ada 5 benda yang kita boleh explain tadilah. Okay, next. Okay, the data breach. Okay, the data breach. Deep dive playground on the data breach. Yang ni yang saya pun seronok juga bila nak pakai benda alah ni, which is kita boleh showcase, kita boleh collect the data and then kita boleh showcase the data kepada participant. So our goal dekat dalam data breach ini adalah the form to sheet. Okay, connect your site to the live data engine. Okay, so kalau kita tengok ada 3 box yang saya tunjukkan dekat sini, this is the step yang anda boleh pakai. Yang pertamanya adalah the input, which is kita embed the Google Form ke dalam kita punya Google Sites. So meaning that anda kena create satu Google Form and then put the Google Form into your website. So bila website kita dipaparkan, bila website kita ditunjukkan, orang akan isi website kita tu lah. Okay, website isi Google Form dalam website kita tersebut. And then after that, next adalah the engine. Okay, link to the Google Sheet, which is the engine ni adalah di mana data kita tu bekerja. Okay, kita dah collect data dalam Google Form, and then dia akan collect dalam Google Sheet. Dalam Google Sheet data kita bekerja, dan semasa dia bekerja tu dia akan create the data, dia akan create macam contoh kalau nak visual the data, kita gunakan Chatapai, kadang-kadang kita gunakan bar chart dan juga sebagainya. Okay, so dekat sini saya dah tunjukkan jugalah, anda pergi ke Google Form, pergi kat respond, click to link to sheet and then do analysis and create a database and then put database ataupun your presentation data tu ke dalam kita punya ke dalam kita punya Google site, and then di output view the data tersebut. Okay, go back to the Google site and click chart in the content block. Dalam content block tadi tu, nampak tak content block tadi tu kan, dekat bahagian bawah sekali tu dia ada chart. So klik dekat chart tu, anda boleh insert chart yang kita create dekat dalam Google Sheet to view dekat dalam kita punya Google site kita. Dan yang magic ni dekat sini, nampak tak the magic kat situ? Bila new person submit the information, dia akan dia akan update the information. So macam contoh kan, kalau kita gunakan this Google site sebagai
satu website untuk kita buat reporting, monthly reporting, agak seronok juga kan. So kita boleh send this Google site to our manager, dia orang boleh tengok this is data bla 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 apa semua tu, dan senang kan. So this is the data breach lah dekat situ. Okay, so how benda ni berlaku, macam mana benda ni terjadi, macam mana benda ni boleh digunakan. Okay, let's go. Kita patah balik dekat sini. Okay, apa kata saya buat pages yang baru di mana saya letak dekat sini maklum balas anda. Right. And then saya klik pada butang done dekat sini. Done. Okay, saya tak nak letak kat sini, saya nak letak kat bahagian bawah. Okay, maklum balas anda. So dalam maklum balas anda ini, saya nak masukkan Google Form. Contohnya, masukkan Google Form yang mana kita pergi dekat insert, okay. Kita pergi dekat insert, and then kita pergi dekat forms dekat sini. Nampak tak Google Form dekat sini? Okay, this is saya nak collect the data. Alright, okay. Saya ambil readiness check dekat sini. Click on this readiness check. Okay, and then saya put insert. Nampak? Kita punya Google Form dah wujud dekat sini. Wow, slow dia nak keluar kat situ. Alright. So, kita punya Google Form dah wujud dah dekat sini. Tapi dalam Google Form tadi tu, make sure that ada header dia. Kalau nak cantik, letak header dekat situ. Nak buat Google Form cantik tu, kita another session dia ya. Okay, another session. Okay, Cik O pandai. Okay, alright. So, kalau contoh saya nak view this one, so just click on this one. And then kita boleh view. Nampak? This is how kita view benda lah ni. Kan? Bila dia pergi kepada maklum balas anda, kita boleh view, and then orang boleh just jawab and then just klik pada butang submit. Sometimes orang buat Google Form ini menggunakan menggunakan button. Contohnya kan, saya klik pada butang button. Okay. Button contohnya saya letak kat sini, submit your readiness. Okay, your readiness, and then saya letakkan link kat sini. Contohnya saya bagi link untuk Google Form apa yang saya boleh pakai. Contohnya Google Form apa yang saya boleh pakai untuk ni. Saya ambil link inilah. Okay, just sebagai contoh saja. Okay, saya gunakan this one. Okay. Insert. Okay. So, ini adalah butang untuk orang menjawab maklum balas. Your readiness. So, butang dekat sini lah. Kita pakai button tadi, ingat tak? Saya ulang balik. Saya ambil butang button and then letakkan nama kepada button kita tadi tu dan masukkan link. Bila orang klik that button, dia akan pergi ke mana? Okay. Okay, contoh saya klik dekat sini, saya preview. Okay, preview. Okay. Contoh, kalau contoh orang tu tadi klik pada butang your readiness, click on this one, and then benda tu akan jump into the link. Link tadi kita refer kepada pautan Google Form yang kita dah create tadi. So dia dah wujud kat sini. So that is how kita gunakan Google Form tadi lah, button tadi. Right? So ini. Alright. Okay, so sekarang ni kita dah masukkan Google Form dekat sini. Okay, kita dah masukkan Google Form. And then after that, dia cakap apa? Lepas kita masukkan Google Form, sebagai input kita tengok kita punya engine kita. Okay, tengok kita punya engine. Okay, right. Okay, kita pergi dekat dalam kita punya Google Form kita tadi tu. Okay, sekejap So kita pergi dekat Google Form. Contoh this is our Google Form tadi kan, yang editable punya Google Form. And then kita tengok dekat responses. Bila kita klik dekat responses, dekat sini actually kita dah nampak dah sebenarnya. We can use copy chart and then put it into the Google site. Tapi copy chart ni dia just copy and paste the picture sajalah, dia tak akan live. Okay. And tapi kalau contoh nak live kan dia, just click on this view in sheet.
Okay, bila kita klik view in sheet, dia akan buka view in sheet dan buat analisis dekat dalam kita punya Google Sheet ini. Okay, for example saya buat analisis dekat sheet yang kedua kan. So saya buat analisis pada sheet yang kedua. This is the analisis yang saya telah buat. Okay, dia tengah pusing lagi. Bilik ni macam tak ada internet sangat. Okay, pusing dia jauh sangat. So bila saya buat analisis, saya sediakan saya punya saya punya Google saya punya graph dekat sini. So bila kita dah buat analisis, kita buat graph, it's up to you nak guna carta pie ke apa ke, terpulang kepada anda. So sekarang ni saya nak attach this bar chart saya ni ke dalam saya punya website saya. Back kepada website. Okay, so bila saya back kepada website, kita akan pergi kepada bahagian bawah sekali. Mana? Charts. Okay, charts. Nampak tak charts dekat bahagian bawah? Okay, klik pada butang chart. Klik pada butang chart. Okay, apa nama dokumen ataupun Google Sheet kita tadi? Readiness check tadi kan? Okay, klik on this readiness check. Insert. Bila insert, kalau dalam readiness dalam Google Sheet kita tadi tu ada banyak chart yang kita dah create, dia akan minta kita untuk pilih dekat sini. Tapi dalam Google Sheet tadi tu saya hanya ada create satu saja. So then saya just click on this one. Okay, and then saya klik pada butang add. Okay. Okay, nampak dekat bahagian bawah ni. Kan. Okay, so dah selesai kat sini. So nampak kat situ. Alamak, saya terlupa letak ni lah, letak dia punya tajuk lah dekat bahagian atas ni. Perlu ke saya nak pergi kepada Google Sheet tadi untuk edit balik? Boleh, tak jadi masalah. Boleh je. Tapi kalau rasa macam rasa macam nak lagi menggunakan fully utilize all the tools ataupun template yang ada dekat dalam ni, gunakan sahaja kita guna text box. Text box tadi kan kita letak kat sini. The result of your response is as per graph. Contoh ni kan macam tu kan. So dah masuk dah kita punya the information. So bila kita publish kita punya website ni kan, so might be akan ada hari ni 2-3 orang dia yang jawab kita punya kita punya survey, esok 2-3 orang yang jawab kita punya survey. So every day dia akan automatic report dekat sini. So sambil orang tu jawab, dia boleh tengok dekat sini juga. It depend lah. Kalau anda rasa benda tu secret, then tak payahlah letak. Tapi kalau anda rasa macam excited lah, for example lah, kita buat satu website untuk event ni, kita nak cakap kat orang, okay, event kita kena register dekat sekian-sekian. So lepas tu kita nak tunjukkan berapa ramai dah orang yang register, daripada negeri mana, daripada negeri mana. So Johor berapa orang, so orang akan nampak chart kat situ. So yang datang tu Kedah berapa orang, Sarawak berapa orang. So orang nampak kat situ. Sometimes tengok data excited, very interesting kan. So kita boleh masukkan dekat sini. So nampak tak challenge kita yang kedua tadi tu, iaitu berkenaan dengan apa tadi tu? Okay, berkenaan dengan the data breach tadi tu dah selesai dah. Which is kita masukkan input. Yang mana satu input kita tadi? This is the input kita. Google Form kita. This is the input. Okay, and then dia cakap the engine dekat sini, link to Google Sheet. Yang mana satu kita punya engine? Okay, this is the input, this is the engine kita. Di mana kita dapat responses dekat sini, kita buat analisis dekat sini, dan kita dapat kita punya information, dan kita dapat kita punya data kita kat sini. And then di output dia dekat sini. Apa output dia? View the data. So this one is the output kat situ. View the data.
Kita view data kita. Okay. Okay, nice. Boleh tak boleh tuan-tuan perempuan sekalian bulan puasa ni. Saya nak semua sekali boleh tak siapa yang masih berada bersama dengan saya klik pada butang reaction dekat sini. Masih segar bersama dengan saya klik pada butang reaction. Nyatakan anda okay, still good, happy, excited. Alright. Okay. Nice. Seterusnya, boleh ke kalau saya nak teruskan dengan yang seterusnya? Yang seterusnya berkenaan dengan apa jom kita patah balik kepada kita punya slide. Saya macam itulah kalau tim kami ni kalau nak buat training kita orang tak akan refer kepada slide sahaja. Sebab kita orang akan keluar pada slide, pergi kat situ, pergi kat sini. Right. Okay, next. The deep dive playground yang seterusnya. Challenge kita yang ketiga adalah the interaction lab. The interaction lab ni, kita punya goal adalah add high-end interactive element to engage your visitor. Kadang-kadang kita nak orang masuk dekat dalam kita punya kita punya website tu tak adalah masuk dan baca saja. Kita nak orang ada klik ini, tengok ini, baca itu, baca ini kan. And then tiba-tiba ada keluar something dekat bawah dia dan baca dan juga sebagainya. So itu. Okay, apa kata saya perkenalkan 4 benda dekat sini berkenaan dengan interaction lab kita. Yang pertamanya saya nak perkenalkan berkenaan dengan image carousel. Okay, the visual hook which is kita boleh masukkan gambar-gambar dekat dalam image carousel ni. Kalau anda pernah pergi dekat dalam website, anda tengok dekat gambar tu and then gambar tu boleh scroll. This is the image carousel. Okay, dia berjalan atas carousel. Okay, itu adalah image carousel. Okay, and then seterusnya adalah button. Okay, the action. Tapi button saya dah tunjukkan tadi. Tapi tak apa, kita tengok dulu apa lagi yang ada dekat dalam button tu nanti. Right. Okay, and then seterusnya adalah collapsible group. Collapsible group biasanya orang pakai untuk buat macam FAQ, favorite ask question. Soalan, klik, tiba-tiba keluar explanation kat bawah. Soalan, klik, tiba-tiba keluar explanation dekat bahagian bawah dia. So itu adalah collapsible group, which is the information cleanup. Maksudnya nampak macam the information tu nampak macam satu soalan, tapi bila kita klik, bila dia drop kat bahagian bawah, dia nampak the information dekat situ. Begitu. And then seterusnya kita boleh masukkan social link. Macam contoh tadi saya buat resume kan. Lepas tu saya nak letak saya punya social link. IG saya letak kat situ. Facebook kita nak letak kat situ. LinkedIn pun kita nak letak kat situ. Itu terpulang kepada anda. Social link. So kita nak orang orang tahu dekat mana nak boleh access the information berkenaan dengan kita kan. So kita letak kat dalam itu. So hari ni saya perkenalkan 4 benda, image carousel, button, collapsible group dan juga social link. Kalau kita nak explain semua sekali tadi tu, kita buat sesi training 1 hari. Kan? Okay, let's go. Okay, kita akan pergi kepada image carousel. Okay, image carousel saya nak masukkan dekat dalam inilah sebab kita tak pakai kan perkhidmatan 1 ni kan. So saya masukkan dalam perkhidmatan 1 tapi saya letakkan image carousel kat situ. This one, the image carousel. Image carousel. Saya klik on this image carousel. Okay. Bila kita klik pada image carousel, dekat sini dia akan bagi satu window yang mana kita perlu memilih gambar-gambar yang kita nak masukkan dekat dalam kita punya website kita. Tapi dia cakap kat sini, a carousel must have at least 2 image. Okay. And then kita boleh pilih. Contoh, saya klik kat sini, add image. Saya select the image. Okay, beza upload image, select image. Upload kita ambil daripada local disk komputer kita. Select image kita ambil daripada kita punya Google Drive. Okay, saya ambil gambar daripada Google Drive. Ada tak gambar-gambar yang saya rasa macam okey sikit untuk diguna pakai? Okay, maafkan saya kalau ada yang tiba-tiba ada gambar-gambar orang yang termasuk dekat dalam ni ke kan. Okay. Dan apa lagi gambar yang ada kat sini. Saya letak gambar saya sendiri pun boleh lah. Okay. So saya insert
nampak gambar kat situ. Okay, yang ni delete lah, tak payah pakai. Okay. Okay, masukkan kat sini. Okay. So saya dah letak 5 gambar kat situ. Tapi anda boleh masukkan more than that. Okay. Dah selesai ambil gambar kan? Saya klik pada butang insert. Okay. So this one kita besarkan. Okay. Kalau saya kecilkan, tak boleh. Okay. Ataupun gambar ni kita boleh, ini duplicate, setting. Setting ni kalau kita nak masukkan balik lah. Okay. So dah masuk dah kita punya image carousel kita. Okay, apa kata kita preview? Kalau kita preview, nampak gaya ni dia macam mana? Nampak kat sini kan? Nampak tak ada dot dekat sini? Ini menunjukkan kita punya gambar tu ada banyak kan? So kita ada button kat sini, klik next. Nampak tak? Itu saya. Okay, next lagi saya kat situ. Okay, next lagi, this one. Okay, klik next lagi. Okay, this is our new CEO. Alright, so itu adalah cara kita nak manage kita punya image carousel tadi. Okay, so ada banyak gambar kan? Okay, saya pernah bagi cadangan dekat beberapa orang lah. Kalau contoh anda buat event, kan? Kalau kita contoh buat event, apa kata kita buat Google Sites? Saya nak suruh anda pakai Google Site ni. Kalau kita buat event, anda buat Google Site. So, dalam Google Site itu, saya bagi cadangan dalam Google Site tu ada contoh event kita pada bulan 5. Sekarang kita dah buat website dah untuk event bulan 5 tu. Sebabnya kenapa? We need the information before the event. So put all the information berkenaan dengan event tu sebelum event tu, put all the information to attract keinginan orang untuk join kita punya event. Buat promotion ini layari kita punya website, and then everybody masuk ke dalam tu. If you are interested to join the event, click on this button untuk register, and then put the button to register, and then kita boleh collect the data dekat situ, berapa ramai orang nak join kita punya event kan. Okay, and then that website pun berguna semasa event, which is kalau masa event kita ada satu pages untuk orang dapatkan untuk orang dapatkan resources, sumber-sumber yang boleh digunakan dalam event. For example, dari event tu ada presentation. If you want to see the slide presentation, you can click on this button, and then you can see the slide dekat sini. So during the event tu sendiri, kita dah ada website. So orang boleh masuk dalam website kita, tengok presentation, boleh scroll the slide presentation itu dan boleh dapat the slide dekat situ lah. Sebab user kita biasanya dia akan tanya mana nak dapatkan slide kalau contoh kan dia pergi ke event kita. Okay, satu itu during the event, ataupun after the event, the website tu kita masih open untuk orang access. Sebabnya kenapa? Mesti ada gambar kat dalam tu, and then put the gambar dekat dalam tu. See, so meaning that our website ni bukan untuk buat website untuk agensi, untuk organisation, but then the event, nak manage the event, orang nak tahu flow event kita tu, kita explain dekat dalam website. Kadang-kadang orang buat presentation gunakan website, tuan-tuan dan puan-puan. So that is interesting. Alright, so this is the idea lah. Kalau ada siapa-siapa yang nak gunakan, sebenarnya I get this idea sebenarnya sebelum ni saya buat satu training dengan NPRA. Siapa dekat sini daripada NPRA? And then saya pernah buat satu sesi training, 1 hari training untuk develop diorang punya website, sebab diorang nak buat event pada hujung tahun. Pada masa tu dah tengah tahun, sebab diorang nak buat promotion. Event tu kena ramai orang datang, so promotion kena kau-kau, diorang gunakan website kan. So itu kalau kita gunakan image carousel lah tadi. And then apa lagi? Next kita gunakan button. Kita gunakan button. Okay, button. Sekejap Okay, button. Contoh dekat sini
saya letak button dekat bahagian laman utama. Okay, laman utama, saya letak button dekat sini. Okay, letak button, and then dekat sini saya letak nama dia lah. Okay, saya letak nama dia, contoh register your seat now. Okay, and then masukkan link dia. Okay, masukkan link dia kat sini. Sama macam ni tadilah. Okay, insert. Baik. Tadi macam saya ada nampak something yang saya rasa. Okay, this one insert. So this one is button untuk terus jump into satu website yang lain, ataupun nak jump into Google Form boleh juga. Ataupun saya cuba anda tengok apa yang saya try buat ni, tapi saya just nak cuba. Saya akan masukkan perkhidmatan satu. Okay, kat sini. Okay, nampak tak? Button kita ni boleh jump ke dalam page yang lain. For example, kita nak pergi ke perkhidmatan satu. Okay, this one. Okay, and then saya duplicate section ni, and then saya nak letak benda ni dekat sebelah dia. And then saya dah drag tadi kan, and then saya nak edit, and then saya nak letak dia kepada perkhidmatan 2. This one kita nak pergi kepada perkhidmatan 2. Alright. Okay, update. Okay, and then saya nak, this one pun saya nak duplicate lagi. Dia nak pergi kepada perkhidmatan 3. Saya edit perkhidmatan 3. And then saya pergi pilih dekat sini perkhidmatan 3. Okay, and then update. Tahu tak kenapa saya buat macam ni? Okay. Ada dua jenis button yang saya try buat tadi kan. This one, saya klik this one, saya buat ini. Bila saya masukkan dia punya nama ni, register your seat now, tapi saya masukkan link dekat situ. Tapi untuk yang 1, 2, 3 ini, saya letakkan dia jump into another page yang lain. Which page This page lah. Page inilah. Page 1, page perkhidmatan 1, perkhidmatan 2, perkhidmatan 3. Cuba kita try. Okay. Kalau saya klik register your seat now, bila saya klik, dia akan jump ke dalam registration. Okay. Tapi kalau contoh saya klik pada perkhidmatan 1, kita try. Dia akan jump ke dalam page perkhidmatan 1. Patah balik pergi laman utama. Kalau kita pergi kepada kalau kita klik pada button perkhidmatan 2, dia akan jump into perkhidmatan 2. Ada sesetengah orang dia suka buat benda macam ni, which is dalam laman utama dia tu dia akan letakkan, kalau nak senang pergi kepada our pages yang banyak-banyak tadi tu, just click on this button and then dia akan jump kepada this section, jump kepada this section dan this section. Okay, so this is how kita manage the button tadi tu. Itu yang saya cakap tadi. Dalam dalam button tadi tu saya dah explain satu, tapi sebenarnya let's see how, apa lagi yang kita boleh buat dekat situ. Kan. Okay, dapat tak apa yang saya cuba explain? Alright, thank you Puan Azwa. Yang lain hopefully Cik Wan juga ada kat situ, Puan Ainul. Right, thank you very much. Okay, so apa lagi? Button. Okay, seterusnya kita pergi kepada collapsible group. Okay, dalam collapsible group saya nak buat dalam page yang kedua. Dalam ni tak ada apa-apa lagi kan. So dalam page yang kedua. So kita insert collapsible group. Okay, collapsible group saya klik on this collapsible group. Nampak tak? Kalau kita klik pada collapsible group, dia ada dua section. Satu, text dia. Kedua, explanation dia. Alright, apa yang saya nak masukkan kat dalam ni adalah seperti berikut. Okay, saya masukkan saya punya information.
Okay. Contohlah okay, the information seperti ini. Okay, macam ni. Okay, nampak so bila dia klik kat sini dia akan keluar kat situ. Okay, saya nak tambah lagi another collapsible group yang lain kat sini. Okay, and then tambah lagi another collapsible group. Biasanya orang buat apa? Biasanya orang buat apa kat sini sebenarnya? Biasanya orang buat Q&A ataupun FAQ. Q&A lah. FAQ lah kebiasaannya. Okay. Okay, nampak? So ini adalah collapsible group. Tak nampak kan the information, all those thing adalah dia akan nampak macam question. Okay, apa kata kalau kita tengok? Okay, kita tengok kat sini preview. So bila kita preview kan, bila kita klik the button, dia akan keluar dekat bahagian bawah dia ada information. Kalau kita tutup balik, dia akan tutup balik. Sama juga dengan yang ni. Okay, tutup balik. So this is the collapsible group. Collapse jatuh. Collapse jatuh. Kalau nak tahu macam mana kan, dengar perkataan collapse. Collapse tu apa? Jatuh, ada information yang jatuh dekat bahagian bawah tu. Okay. Alright. So itu adalah collapsible group. Okay. Seterusnya adalah boleh tak boleh tuan-tuan dan puan, boleh nampak tak macam mana nak buat collapsible group before saya pergi kepada Tuan, ikon tepi tu macam mana letak? Yang ni, ikon tepi ni. Yang ni ke? Ya, betul. Itu sebenarnya saya tak type tadi. Saya dah sediakan awal daripada ni. So saya copy daripada saya punya dokumen resources saya. Okay, saya punya tips untuk pengetahuan anda, saya punya tips bila saya buat buat website, saya akan draft dahulu saya punya information dekat dalam dalam Google Docs. So all the information, okay, page 1 saya nak letak apa, and this is the wording, this is the icon yang saya nak ambil. So bila saya nak masuk, bila saya start untuk develop atau build saya punya website, saya just copy the information dekat dalam saya punya tu tadi, put dekat dalam tu. So the icon this one sebenarnya generated by Gemini juga. So macam saya tanya dekat saya this is my plan for this page. Saya nak letakkan this information, can you help me to memurnikan ayat saya, dan Gemini akan bagi the information. So dia akan bagi the icon, dan saya copy je lah the icon within saya bagilah icon macam ni. Okay, so begitu. So that's why dia ada icon macam ni lah. So sebenarnya icon ni kalau anda biasa gunakan Gemini, anda tahu this is the Gemini punya icon. Right? Okay, so seterusnya itu untuk icon tu pun Cik Om pun dah tunjuk juga dekat dalam tu. Kalau nak senang nak cari pun Cik Om dah bagi dekat situ. Tapi saya tak tahu sangat icon-icon ni sebenarnya. So Gemini is my big bro. Boleh macam tu. Alright. Tapi just help us to generate the ideal ni. Okay, so seterusnya social link. Ada berapa banyak social link anda? Facebook, Twitter, IG, apa lagi? LinkedIn. Ada banyak social group yang anda nak, yang anda ada kan, dan anda nak tunjukkan that social group dekat dalam anda punya website. So then orang senang nak klik and put it, then jadi follower anda. Wow, follower saya ramai gitu. Okay, so macam mana kita nak masukkan kita punya social website, social web kita dekat situ. Okay, let's go. Kita pergi kepada hubungi kami.
Okay, hubungi kami. Saya nak letakkan berkenaan dengan, tengok dekat insert dekat sini, social link, nampak social link kat sini. Siapa tak nampak social link, bagi tahu. Siapa yang nampak, respon. Kalau yang tak nampak, no need to respond. Alright, so just click on this social link. Okay, kalau kita click on this social link, okay, dia bagi kat sini contoh ada 3, tapi kalau ada lagi banyak social link yang anda nak masukkan, just click on this add link and then anda boleh masukkan. Okay, contoh saya nak bagi kat sini. Saya nak masukkan apa yang saya nak masukkan? Saya nak masukkan Facebook lah, contoh. This one. Just contoh saja. This is not my Facebook. This is just the contoh. And then gambar ni, actually gambar ni anda kena download dahululah gambar yang daripada internet. Okay, download lah dulu. Macam contoh saya dah sedia ada, so then saya select je lah. Okay, Facebook ada kat sini, insert. Okay, and then Instagram pun saya ada dekat sini. Kalau anda dah download gambar daripada internet, then upload lah ke dalam folder yang kita create pada awal-awal tadi. Sebab folder tu kan kita jadikan sebagai resources kepada kita punya website kita. So senang kita nak ni. So saya letakkan 2 dahulu. Okay, kalau anda ada lebih daripada itu, anda boleh letak add link kat situ, nak link in ke apa ke dan juga sebagainya ke. Okay, terpulang. Okay, and then saya klik pada butang insert. Nampak tak kat situ? Dia memang besar tu je lah. Dia punya size dia memang sebesar itu sahaja. Okay, so bila orang nak melayari kita punya Facebook, dan dia boleh klik dekat sini. Make sure that link yang kita bagi itu tadi ada referring kepada Facebook yang berkaitan. Jangan kita masukkan Facebook yang tak berkaitan. Macam contoh Facebook agency yang create-nya saya, tiba-tiba saya termasukkan link Facebook saya. Sudah, orang akses dalam saya punya Facebook. Lain pula jadinya kan. Okay, nampak kat sini Okay, saya klik dekat ruangan sosial media ni tadi, dia akan pergi kat bahagian atas lah. Dia ada small kat sini, large. Kalau contoh nak shapekan dia, kita boleh square, and then ataupun ada outline ke, and then nak coloured ke, nak black saja ke, itu terpulang kepada anda. Tapi ini tak merujuk kepada ni lah, saja ke dan juga sebagainya. So, large, okay, medium ke, right. So itu adalah kita punya social media kita. Kalau nak edit, dia akan patah balik kepada editing tadilah, which is anda boleh contoh nak ubah balik apa yang anda nak dah masukkan, ataupun anda nak add another link, media sosial link yang lain ke, if in case dah update, dan boleh klik dekat sini untuk update lah. Nampak jam dah 11.30 kat situ. Hopefully everybody is still okay lah, walaupun kita orang cakap tadi 1 jam 15 minit, tapi saya masih excited untuk nak share this one. Alright, so this one, okay. Alright, so this one is berkenaan dengan kita punya social link. Selesai kita punya social link. So hopefully everybody okay dengan this social link before kita proceed to the next agenda kita. Okay. Okay, Puan Azwa, thank you banyak kali Puan Azwa bagi tahu okay kat saya. Alhamdulillah. So the rest pun follow lah Puan Azwa, bagilah tu supaya saya tahu anda faham tak faham. Okay. Alright, so we move to the next section kita, which is turbo charging with Gemini, which is sekarang ni saya nak tunjuk kepada anda, kita nak masukkan nyawa Gemini dekat dalam kita punya website kita. So dekat sini saya ada bagi dua option kita boleh gunakan Gemini. Yang pertamanya adalah copywriting, which is benda ni adalah the brain, saya cakap kat situ, because of kita akan ask Gemini untuk bantu kita buat narration dan juga sebagainya. Because of banyak orang dia ada writer's block. Tahu tak writer's block tu apa?
nak buat tapi dia block, idea dia tak tahu nak keluar apa, so then kita gunakan Gemini untuk tanya. Dan juga yang seterusnya adalah code inject. This is the engine which is kita nak generate coding kepada kita punya website. Okay, let's proceed. Okay, saya akan proceed dengan kita punya yang pertama, which is copywriting. Okay, contoh yang saya boleh bagi dekat sini adalah di mana saya nak minta Gemini ini untuk bagi some explanation on my website. Okay, saya buka Gemini terlebih dahulu ya. This is my Gemini. Okay, and then klik dekat sini. This one pun saya dah generated. Gemini, write a 3-paragraph welcome message for the high octane technology update. Make the tone professional, exciting and urgent. Include the placeholder for the event date and location. Okay, and then saya klik dekat sini lah. Alright. Macam contoh kalau anda nak buat explanation on your on your background, tanya dekat dia, boleh tak tolong saya untuk bagi buat narration kepada saya punya background. This is the background, details of the background, nama sekian-sekian apa semua tu, and then enter. Nanti dia akan bagi narration kepada kita. Bila dah dapat, just copy je. Nampak tak? Kantoi saya buat dengan menggunakan Gemini. Okay, laman utama. So this one contohnya dekat sini tadi kan, saya letak information kat sini. Nampak kat situ. So we have the information kat situ lah. Itu kalau kita gunakan Gemini. Okay, seterusnya yang pertama ni tadi very simple lah, kita just copyright. Macam contoh kita just copy apa yang dah di-generate oleh Gemini, tapi make sure that kita bagi enough information. And then kalau anda tengok dekat sini tadi kan, kalau tengok kat sini tadi saya cakap make the tone professional, exciting. Ini pun kalau boleh kan very specific. Kalau contoh anda nak very professional, make the tone professional. Kalau anda nak make the tone is urgent, just bagi tahu urgent. Kalau anda nak make the tone is leisure, just letak kat situ. So nanti dia punya ayat dia akan nampak macam a bit professional, a bit loose dan juga sebagainya. Okay. Okay, seterusnya kita nak pergi kepada code injection. Yang ni yang kita nak pakai code embed code tadi tu. Okay, for example saya nak buat satu new chat dekat sini. Okay, contohnya saya nak buat countdown timer kepada saya punya event. Okay, countdown timer. Okay, contoh saya nak masukkan dekat dalam page yang ketiga lah. Okay. Countdown timer. Saya akan masukkan information kat sini. Okay. Okay, Gemini, write HTML and CSS code for a minimalist modern countdown timer for an event on December 31st, 2026. Maksudnya event saya pada 31 Disember 2026. Use a clean white font, a transparent background and make it mobile responsive. Can put a time icon as a design. Saya cakap macam tu. Okay, before saya nak pergi kepada submit, make sure that kita klik dekat canvas. Okay, canvas. Okay, right. Wow, saya nampak something new dekat sini. Create music. Oh, Gemini boleh buat muzik. Okay, saja je bagi tahu kat anda, nak awareness dekat anda. Alright, so bila kita dah klik canvas and then kita dah bagi arahan dekat Gemini, and then letak kat sini submit. So bila submit, dia akan generate thinking. Okay, and then sekarang ni dia akan generate the code. Okay, siapa-siapa yang sini tadi, yang dekat sini tadi, yang cakap saya beginner dan saya tak pandai pun nak buat coding ni, memang tak pandai. Siapa kat sini yang tak pandai buat coding? Ya, ramai yang tak tahu nak buat coding. Nampak tak? With this Gemini, kita dah buat the coding dekat sini. Kan? And then kita preview. Okay, kita preview coding kita tadi tu.
Okay, dia tengah ni kot. Dia tengah, sekejap ya, saya buat sekali lagi. Coding lagi. Okay. Okay. Kita buat preview. This is the code yang dia buat tadi. This is the preview. So the preview dia macam ni. Okay. So kita klik pada butang share. Kita klik pada copy contents. Okay. Copy contents. Dan bawa kepada sini. Insert. Embed. Pergi dekat embed code. And then paste your HTML coding code tadi tu. And then klik pada butang next. Nampak? Insert. Ya. Okay, nice. So sekarang ni kita pandai ke nak buat countdown ni? Tak pandai kan? Kalau saya tak pandai. So that's why saya minta Gemini untuk buat dia punya coding. Dan bila dah buat coding, sekarang ni dia dah buat dah. The final countdown, December 31st of December 2026. Dekat sini. So dia dia punya masa pun tengah berjalan dekat sini. Siap ada days, ada hours, ada minutes dan juga ada second dekat sini. Itu kalau anda nak buat coding, input the coding into the website kita. Sebenarnya saya punya resume tadi tu saya gunakan Canvas tadi. Saya gunakan Canvas juga. Cara saya adalah saya letakkan information, saya narratekan saya punya information, nama saya Muhammad Fadil Izwandi bin Suluh, sekian-sekian. Saya punya skill dalam bahasa Melayu 90%, saya punya skill dalam bahasa Inggeris 80%, saya punya skill dalam bahasa Arab 50%, dan saya letak itu ini, and then enter, masukkan Canvas, enter, and then terus dia buat page dekat situ. So that's why saya punya saya punya resume tadi tu dia nampak cantik dekat situ lah. Okay, so dapat tak buat macam ni? Boleh tak anda buat macam ni? Boleh paste dekat sini contoh prompt. Okay, sekejap, saya bagi saya bagi contoh prompt lah. Saya bagi contoh prompt. Sorry, saya tak perasan lah message ni tadi, maafkan saya. Okay, saya dah bagi kat situ, Puan Norzi. Cik Mat ada kat sini. Satu lagu je. Bulan Ramadan. Cik Mat, itu dah satu dah lagu. Satu piece. Alright, so turbo charging with Gemini, Alhamdulillah selesai. And then kita pergi kepada final kita punya ni, final polish kita dan juga launching kita lah. Okay, final polish ni first make sure that the mobile test, okay, click the preview and check the phone icon. Make sure that anda preview dekat kan kita ada 3 option tadi, large screen, and then ada tablet dan juga ada phone. Make sure that anda tengok dekat situ every single page, anda kena tengok, kena check adakah anda punya page tu okay ke tidak okay, dia terkeluar daripada kawasan ke, gambar dia tak nampak ke, kecil ke apa semua tu before kita launching. Then kita make sure that everything is okay. Okay, dan yang keduanya adalah the big reveal, which is kita nak kita nak publish kita punya website kita. So hit the publish button and then make sure that the accessibility share with others ke dan juga sebagainya, and then copy your publish site link, and then after that anda boleh cut the ribbon, and then your site akan dah boleh dah boleh diguna pakai dan juga boleh diedarkan kepada orang. Okay, so let's see. Okay, kita tengok just gunakan kat sini lah.
Okay, yang pertama tadi saya cakap adalah berkenaan dengan kita punya preview. So yang ni pun kita dah test tadi dah banyak kali dah kita pergi kepada preview tadi kan. Click on this one, tengok dekat sini, tengok dekat sini. Okay, and then kita tengok dekat perkhidmatan kita ni tadi kan. Hubungi kami, maklum balas kita macam mana kan. This is the preview dia. Kalau contoh dalam mobile phone macam mana rupa bentuk dia macam ni kan. So make sure that benda tu tak nampak macam terlalu compact, menyebabkan orang macam dah buka website dia ni kan pack sangat. Tak nak macam tu. Bila orang masuk dalam website kita nampak macam website kita ni nampak macam macam atraktif untuk dibaca, itu sangat best. Okay, dia akan nampak ni lah. Cumanya sekarang ni I'm not sure either benda fungsi ni dah ada ataupun tidak. Setakat mana yang saya tahu sekarang ni kita tak ada lagi fungsi untuk calculate berapa ramai pelawat masuk dekat dalam ni. Might be mungkin kita boleh tanya dekat Gemini Code untuk tanya how to calculate how many audience ataupun how many pelawat masuk dalam kita punya. Mungkin boleh try tanya dekat Gemini. Kan. So itulah. Okay, nak publish. Okay, just click on this publish button. Okay, publish button. Okay, nampak website name kita adalah seperti ini, my profile website test, dan full link ada dinyatakan dekat sini lah. Okay, tak boleh lari daripada site.google, memang tak boleh lah sebab kita gunakan site punya tu lah. Okay, tak boleh lari, memang kita kena pakai juga. Yang berbezanya adalah di hujung ini saja. Okay, my profile website test dekat sini. Okay, and then before klik pada butang publish, tengok dekat butang manage dekat sini sebab kita nak control siapa pelawat kita. Okay, pertamanya pastikan people with access. Berapa ramai people with access dekat sini. Kalau sekarang ni hanya saya seorang je yang boleh access dekat dalam ni. Kalau saya tambah nama Cik Om, so kita orang berdua je yang boleh access. Okay, general access dekat sini. Okay, dalam bentuk draft. Okay, kita ada dua page tau. Satu page untuk draft ataupun untuk editable punya ni, which is kita boleh edit. Satu page untuk publish site. Okay, untuk draft kita buat restricted. Siapa yang boleh access? Kalau restricted, orang yang people with access saja yang boleh join, boleh draft masuk dalam draft version tadi tu. Okay, biasanya kalau draft kita control restricted sahaja. Okay, and then kalau contoh this one publish site ni adalah untuk site yang dah dipublish tu. Siapa yang boleh access ataupun boleh melayari website kita. Kalau kita tengok kat sini one text saja. Contohnya within my organization saja, because my organization my email is dalam one tag punya organization. So kalau saya letak one tag, so internal saja yang boleh access ataupun melayari saya punya website. Tapi kalau saya klik pada butang public, so orang luar boleh access ke dalam saya punya website. Tapi by default viewer sahaja. Alright, viewer sahaja. Okay, so bila anda dah selesai, anda rasa macam okay dah ni kod, okay, buang perkataan kod, okay, then kita klik pada butang done. Alright, so bila kita klik pada butang done, okay, alright, so sekarang kita punya website dah publish. Okay, yang ni tadi merujuk kepada kita punya dokumen tadilah. Okay, just klik pada butang okay saja. Alright, then okay. Sekarang tadi publish kita satu button, sekarang ni publish kita dah ada dua button. So kalau kita klik dekat sini, kita boleh setting balik, review the changes and publish. Contoh kan, kalau anda melakukan perubahan terhadap anda punya website anda, contohnya maklum balas anda, tiba-tiba anda nak buang anda kat sini. Okay. And then anda klik pada butang review changes and publish ni. Dia akan tunjuk seperti ini. So this one dekat sebelah kiri ni adalah draft, sebelah kanan ini adalah currently published punya website.
Yang kita dah publish ada perkataan anda, yang kita belum publish lagi tak ada butang anda. So kalau anda rasa macam okay code, buang code, kita okay je, kita klik pada butang publish. Okay, so dia akan keluar kat situ lah. Okay, how kita nak share the link to the participant? Just click on this one, copy publish site link. Click this one, copy the link and then share to the others. So saya bagi dekat anda lah. Right? Okay. So itu kalau kita dah publish. Okay, selesai kita publish, alhamdulillah, selesai. Saya tengok dekat sini Puan Rajayana ada tanya berkenaan dengan embed. Okay, alright, sekali lagi saya tunjuk balik dekat bahagian ni tadi. Okay, kalau kita dah buat the coding apa semua tu kan, dah code kita dah selesai, click on this share button. Okay, and then copy content. Okay, copy content, patah balik dekat kita punya ni, kita punya apa nama tu, kita punya website tadi tu. Okay, dekat insert ni ada butang embed. Okay, pilih embed code. Sebab embed code ni dia merujuk kepada HTML. Just paste dekat sini and then klik pada butang next, dia akan keluarlah seperti ini. Alright, hopefully menjawab ya Puan Yana. Maaf saya terlepas tadi. Okay, so itu adalah publish lah. Okay, so okay, dah selesai. Siapa dekat sini yang dapat something yang baru? Cakap saya dapat something yang baru. Dekat situ. Siapa yang dekat sini rasa macam saya boleh selesaikan my Google site yang tertunda? Cakap dekat sini, saya boleh selesaikan my Google site yang tertunda. Siapa yang dekat sini rasa macam apa nama tu, rasa macam saya become more professional selamat berpuasa. Kan tadi saya ada tengok soalan macam mana nak masukkan balik chart. Okay, saya ulang sekali lagi untuk chart before saya close this session. Alright, thank you for your apa nama tu respon dekat sini. Saya dapat something yang baru, mantap. Dan apa lagi, saya dapat update saya punya previous tertunda apa website saya yang tertunda. Okay, right, sekali lagi saya masukkan. Contohnya saya nak masukkan chart tadi dekat bahagian bawah, pergilah dekat insert, okay, and then pergi dekat bawah sekali and then saya klik pada butang chart. Okay, saya klik pada butang chart ini, saya pilih dokumen yang dah ada chart. Okay, apa Google Sheet yang saya dah buat analisis, dah ada chart. Kalau tak ada chart tak boleh jugalah. Okay, tapi so meaning that kalau kita buat maklum balas, kalau kita buat maklum balas terus nak letak chart tak boleh. At least kena ada satu ataupun dua maklum balas yang dah ada respon dan baru kita boleh create. Okay, so saya ambil this one. Okay, and then just click on this one and then click on add. So the chart akan wujud dekat sini. Okay, Puan hopefully menjawab soalan. Right? Thank you. Thank you juga dekat Cik Om yang ada dekat dalam ni. Kalau jawapan anda dah dijawab oleh Cik Om, cakap thank you juga dekat Cik Om. Ada advance cost ke pasal site ni? Nanti kita buat apa nama tu, buat promosi kalau contoh kita ada one day session for Google site building. Okay, boleh, itu seronok. Kita akan buat kalau yang kita pernah buat sebelum ini, apa nama tu, kita akan buat individual punya website dan juga kita akan buat collaboration punya website. How kita nak collaborate with the people dekat dalam tu untuk kita generate the website tu. Kan itu nampak lagi cantik kan. Alright, so I think
That's all from me. Tapi dekat sini saya nak bagi tahu, you start with a blank screen, you finish with the live engine. This site work while you sleep. Sebabnya kenapa? Kita ada banyak interaction dekat dalam tu tadi. People boleh comes and masuk kat dalam tu, look at our data, and then our data will work for us, and kita ada engine yang bekerja untuk kita, and then report the data into the website dan juga sebagainya. So don't stop here, keep building, keep deploying. Siapa-siapa yang bekerja untuk nak buat content dan juga sebagainya, content untuk website ataupun nak buat presentation menggunakan website, memang this is one of the thing yang saya rasa sangat berguna untuk anda lah. Kalau sebelum ni orang tengok website ni hanya letak tepi je sebab I tak pakai because I tak perlu nak develop the website. No, banyak benda yang kita boleh pakai dekat sini. Okay, so that's all from me. Okay, hopefully mission is accomplished.